So hari ni Ulung ada nak buat short content sikit, iaitu pasal satu drama ni lah yang Ulung jumpa dekat TT tu. Ulung search lah, search cari dekat FYP tu. Rupanya tengok drama tu lagi, tengok dan Ulung berminat dengan drama ni. Bagi Ulung agak unik jugalah. So Ulung pun tengok lah. So Ulung check kat Netflix tu, check. Rupanya ada, alhamdulillah. So tajuk cerita ni adalah The Mentalist. So The Mentalist ni pasal cerita membalas dendam. So hero ni nama dia Patrick Jane. Dia ni macam fake sakit lah. So dia masuk satu show tu dan dia menghina pembunuh bersiri dalam universe tu lah kan. Dia menghina, kata yang pembunuh siri ni bodoh lah, buat benda yang tak bermanfaat lah. So lepas dia habis show tu, dia pun baliklah ke rumah dia. Dan bila dia balik ke rumah dia tu, dia tengok bini dan anak dia tu kena bunuh dengan pembunuh bersiri yang dia hina tadi tu. So pembunuh bersiri tu setiap kali dia bunuh orang, dia akan letak satu simbol, apa tau. Dia macam simbol tu macam simbol muka orang senyum lah. So dia guna darah orang yang dia bunuh tu. So dia lukis dekat dinding tu ke dekat mana-mana lah kan. Tu tanda kata dia bunuh lah. So nama pembunuh siri tu adalah Red John. Dan Red John ni orang yang sangat berkuasa dalam universe tu. Sebabkannya dia ada satu group yang sangat-sangat berkuasa dekat dunia mereka tu. So basically dia undang-undang Amerika tu tak boleh pakai kat mereka tu. Mereka sangat kuat. Sebab mereka ni boleh counter balik. Kalau mereka buat jenayah apa pun memang tak ada masalah dalam dunia tu. Dan dalam group tu pula ada ahli politik, ada lawyer, ada hakim, ada macam-macam dalam tu nampak. So mereka ni memang mustahil nak disentuh lah dalam dunia. Jadi mereka ni boleh buat semua jenayah dalam dunia tu. So sebab tu Red John dan kawan-kawan dia ni sangat kuat dalam dunia tu. Paling kuat kali Red John lah kan. So mission hero ni, Patrick Jane ni, dia nak balas dendam kat bini anak dia tu. Dan dia nak bongkar rahsia kumpulan tu lah kan. Patrick Jane ni seorang yang sangat unik lah. Hero yang paling unik lah yang pernah Ulung tengok. Dia ada IQ yang sangat-sangat tinggi. Dia ada photogenic memory. So macam contoh lah kan, contoh kata macam depan Ulung ni ada orang kan, tapi Ulung tak pernah jumpa dia kan. Tapi Patrick Jane kalau dia jumpa orang tu, walaupun tak pernah jumpa, dia tahu orang tu panggil lagu mana, orang tu kerja apa, orang tu hidup macam mana. Dia tahu semua. Tu kelebihan dia. Dia macam dia boleh baca pemikiran orang tu. Dia sampai satu tahap tu orang takut nak jumpa dia sebab dia macam faham. Jadi hang tak boleh tipu dia. Hang memang tak boleh tipu dia langsung. Hang tipu je automatik dia buat macam-macam hang. Tapi bukanlah cara jahat. Dia macam dia suka main-main. Dia ni pun join lah satu polis ni, nama dia CBI. CBI ni macam FBI jugalah. Cuma dia pun ni dekat California sebab tu CBI. California Bureau Investigation. Itu dah. Kalau FBI ni Federal Bureau Investigation, tak silap. Dia macam overall semualah. Macam CBI ni macam kawasan California sajalah. Unik dia Patrick Jane ni sebab dia semua pembunuh, semua penjahat tak boleh tipu dia. So hang nak tipu dia tak boleh. Memang kacau lah. Kalau kata macam semua pembunuh duduk dalam satu room ni kan, dia pun ada sekali dalam satu room tu kan, hampa rasa pembunuh tu kejam lah. Saya salah. Dalam room tu Patrick Jane paling kejam kali. Walaupun dia paling baik kali dalam room tu. Dia kan gunakan kebenaran untuk orang kata apa, hancurkan hati seseorang tu. Tu orang cakap kebenaran itu lebih menyakitkan. Ambo bisa dengar ayat tu kan. Nak ada betul ayat tu, feel dia. Memang betul ayat tu. So itulah drama yang sangat-sangat menarik yang pernah Ulung jumpa. Takat Alor ni yang bertahun-tahun ni kan, lama dah Ulung tak tengok drama orang putih. Ni baru Ulung jumpa balik. Drama tu unik lah apa. Memang unik gila. And then drama ni lama dah nak daripada 2008 hari tu lagi. Maknanya lebih kurang berapa belas tahun. 2008 sampai 2018. Lo 2026 kat 20 tahun lah boh. Maknanya lebih kurang 18 tahun lah cerita ni. Dia betul Ulung kira. Macam tu lah. Ni baru nak tengok. Ni baru Ulung nak tengok. So nama hero tu pun Simon Baker. Lo pun Ulung dah follow dia punya story, dia punya drama baru apa semua ni kan. Terbaru ni dia berlakon drama dekat Amazon Prime tu, tajuk Scarpenter dengan Nicole Kidman dengan apa nama dah perempuan tu dia tua tapi seksi. Tak ingat nama perempuan tu. Excited lah Ulung, excited nak tunggu keluar tu lah. So tu je lah untuk kali ni. Bye bye. Assalamualaikum.